Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni saya membuat Eco Shop haul. Tema untuk Eco Shop haul ni adalah untuk birthday. Okay, tema birthday, barang-barang untuk birthday saja. Okay, so saya ada beli beberapa barang dalam satu bakul ni. Okay, dekat Eco Shop dia punya paper bag kena bayar. Kebetulan saya ada pergi Paksen, and then bakul lebih besar, so saya letak barang tu sekali di sini lah. Okay, so barang untuk birthday ni, barang-barang untuk decoration birthday ni saya ada belilah. Tidak banyak tapi adalah okay untuk keperluan mendeko. Okay, so kita tengok barang yang saya beli. Tanpa membuang masa, jom kita tengok barang yang saya beli. Okay, jom. First barang yang saya beli ialah tada. Okay, ni adalah apa ni? Pinggan kertas. Ini adalah pinggan kertas. Dia punya corak dia bentuk love and then warna pink, purple. Comel kan guys. Yang ini dekat Eco Shop sekarang RM2.60 lah. Comel kan guys. So dalam ni dia ada 18 pieces. Dalam ni ada 18 pieces. Comel, berbaloi. Kalau korang nak beli barang untuk decoration, better korang pergi dekat Eco Shop lah. Comel kan? Ni adalah barang first. Kita letak tepi. Okay, barang yang kedua saya beli, tada. Okay, ni adalah apa? Plastic bag, gift bag lah orang panggil. Ni adalah gift bag. Dia ada 18 dalam ni, and then size dia 13.5 darab 22 cm. Okay, dia punya design ni design rabbit. So dia punya, nampak tak? Dia akan, kalau korang ikat macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Next barang, tada. Okay, ni adalah lampu. Comel kan, bentuk star. Okay, saya akan tunjukkan bentuk star. Yang ni korang boleh cucuk dekat korang punya kek lah. Okay, dia bentuk macam ni. Cantik kan? So korang tekan, ni ada button on off dah. So dia ada lampu macam ni. Comel kan? Korang letak dekat kek macam ni lah. Okay dah, korang akan nyanyi happy birthday. Mesti budak suka. Okay, so korang cucuk sini, and then baru letak lilin dekat kek. So nanti saya akan kasih tengok lah video dia kalau saya ingat. Okay, ni satu. Cantik kan? Dia ada begini lagi. 1, 2, 3. Dia stay. Tuh. Dia macam ni. 2. Dia stay. Comel. Warna kuning, bentuk star. Okay, next barang yang saya beli, plastik juga. Yang ini plastik juga, rabbit. Okay, ni rabbit. Kita tengoklah. Plastik ni dalam dia ada 10. Lepas tu size dia 20 darab 25 cm lah. Plastik. Yang ni plastik untuk door gift tau. In case kalau kamu mau bagi door gift dekat budak-budak, boleh try beli dekat Eco Shop. Plastik dia comel guys, sesuai sangat. Lepas tu keras. Dia macam ni. Korang letaklah untuk door gift. Korang letaklah barang apa-apa yang korang nak bagi untuk budak kan, untuk tetamu. Cantik. Dia macam ni. Okay? Okay, next barang yang saya beli, tada. Okay, ni adalah decoration yang happy birthday macam ni. Okay, dia ada bagi ni warna purple, and then dia bagi benang tali sekali lah. So nanti kita orang akan decoration satu tempat lah, wall, dinding belakang macam ni kot. Okay, so kita orang akan letak, kita orang akan pakai ni untuk menghias belakang lah, background lah orang cakapkan. Okay, so cantik guys. Dia colourful tau kan, sesuai lah untuk budak-budak. Okay, next barang yang saya beli, tada. Dekat Eco Shop pun ada jual belon tau, belon. Okay, yang ni ada berapa? Semua ada 24 pieces. Belon ni ada 24 pieces. Size yang 5 inci. Lepas tu material dia material rubber. Okay, dia colourful lah. Dalam ni colourful. Okay, semua barang birthday. Next, teka ni apa? Saya dah beli 2. Satu warna brown, and then satu warna cream, white. Brown and white. Bentuk dia sama, tapi yang comelnya, tengok ni adalah belon tau. Ini foil belon. 1 pieces je dalam ni. Saya tak tahu saiz dia besar macam mana, tapi dia tulis ni 36 inci lah. Okay, ada 2. Comel kan?
Satu Risa, satu Alisa. Okay. Next barang. Okay, last ni. Ni dah terbuka dah terbuka, apa boleh buat lah. Ni. Ini adalah balon stand punya. Yang ada batang sekali ni. Lepas tu korang letak balon kat sini tau. Okay, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pieces. And then dia ada bagi balon juga dalam ni. So kalau korang tiup, korang letaklah balon sini. So inilah barang-barang yang saya beli. Banyak kan? Okay guys, itu sahaja saya punya video untuk Eco Shop Haul. So kalau korang peminat, korang pergilah dekat Eco Shop yang terdekat. Okay. So thanks for watching guys. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.